Tapi akhirnya zaman ini kita berasa cepat. Sama tidak cepat lah. Waktu sama je dulu sampai sekarang sama. Tapi kita merasai pada akhir zaman ini waktu itu cepat dapat transport. Betul kan? Betul tak? Itu di antara kalau nak ceritakan, kalau nak tunjukkan tentang kekuasaan dan juga kalau nak bagi tahu dan ingatkan kepada kita bahawa kiamat itu hampir bila tahun 2020, 2050 tak tahu. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita teruskan pada ayat yang terakhir, iaitu sebenarnya banyak poin tapi saya ingatkan 12 hari itu buat لا من الشيطان الرجيم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Pada hari kiamat, seseorang tidak akan dizalimi sedikit pun, dan kamu tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahawa satu keadilan mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan, di hari kiamat, pada hari kebangkitan di hari akhirat. Allah nak menegaskan bahawa tidak ada kezaliman yang Allah lakukan kepada setiap manusia, kecuali Allah akan timbal balas di atas apa yang manusia itu kerjakan di atas muka bumi. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah bukan Maha Pezalim, Allah tidak zalim. Tapi belah mana Allah beri sebelum kita tidur. Kita sebut mula tadi, kita kena niat. Niat kita itu, sebab itu ulama mengatakan bahawa untuk kita menjaga niat kita, untuk kita menjaga hati kita. Sebab hati ini dipanggil sebagai qalb. Apa itu qalb? Bolak tadi. Sebab itu kita disuruh berdoa. Nabi ajar, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati. Sabit, tetapkanlah hati kami, qalbi, hati kami ini ada dini, ke atas agama. Sebab itu hati ini kena sentiasa tajdid niat. Niat kita ini kena sentiasa perlu dan lupa sampai kepada orang lain. Dan orang lain dengar, orang lain sampai kepada orang lain pula. Kalau dalam kita dipanggil apa? Multi-level marketing, MLM. Dengar? MLM. Itu maknanya dia sampai berterusan itu dikatakan sebagai pahala yang berterusan, pahala yang jariah. Kita sampaikan kebaikan, kita bagi apa? Balil wa'ani, sampaikan daripada aku Rasulullah kata walau ayat, walaupun satu ayat. Tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan memberi sedikit sebanyak pengajaran kepada kita dan kita ambil iktibar apa yang pentingnya ialah apa yang kita dapat dan apa yang kita boleh amalkan. Semoga segala apa yang kita dengar itu dapat diamalkan, dan amal itu hendaklah kita kena memohon kepada Allah semoga kita ini diberikan hidayah, diberikan kekuatan ataupun taufik dan hidayah. Kalau ada hidayah saja pun tak jadi, tuan. Kalau ada hidayah saja pun tak jadi. Kita minta juga kepada Allah taufik. Apa itu taufik? Kekuatan ataupun dorongan untuk kita kuat melakukan amalan yang soleh. Jadi kita minta dulu, ya Allah, kurniakanlah kepada kami ini taufik dan hidayah. Bila ada dua, insya-Allah sendiri, maka di situ akan rasalah kekuatan untuk kita melakukan ibadah kepada Allah secara istiqamah, insya-Allah. Jadi sesudah itu dengan aku liqauli hadza, segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf kalau sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Ustaz? Soalan? Ada soalan? Boleh? Boleh. Okey.
Mengikut satu kajian arkeologi, Nabi Adam turun lebih kurang 30,000 tahun yang lalu. Kurang daripada 30,000 tahun. Tapi ada penemuan arkeologi, ada bentuk macam manusia dalam umur 150,000 tahun. Jadi persoalannya tadi, kalau dikumpulkan nanti dengan tiupan sekali itu, adakah yang akan berkumpul itu termasuk dengan yang macam manusia yang lebih lama itu?